Apa hal yang orang duk tak mau kat Islam ni? Sampai nak buat rang undang-undang, dia nak main tajuk tu kan? Sampai nak kemaskini undang-undang Islam. Pi duk bagi 1000 dalih tak mau ni. Kalau hak duk bagi dalih ni non-Muslim, satu pasal lah kita kata, hai Islam ni duk bagi dalih kok tu kok ni, duk habak lagu tu lagu ni, duk buat main hujah lagu tu lagu ni. Awak ni, kita bukan nak buat full hudud, tak boleh lagi dengan keadaan duk ada hari ni. Tak boleh buat semua, buat takat mana boleh. So RUU ni nak buat takat mana boleh. Minum arak kena sebat, itu takat mana boleh. Dan sebat bukan sebat jenayah, sebat ni sebat syar'i. It is Islam. Ini Islam. Apa hal yang duk tak mau cakap panjang. Heran. Sedangkan Islam ini bukan soal undang-undang. Soal undang-undang ini soal besar, benda fundamental dalam agama. Soal kecil pun Nabi duk habaq ni. Nabi kata apa? Kalau hang buat masak daging, ikthar ma al-maraqah, kuah bagi lebih. Nabi kata, ni apa ni? Ni kitab masakan ke apa ke? Dah. Yang kata Islam ini bukan saja bercakap soal politik, bukan saja cakap soal ekonomi, bukan saja cakap soal sosial, bukan saja cakap soal pendidikan, tapi yang kata Islam ni sampai hal masak suruh buat kuah lebih pun Nabi abang. Cantiknya Islam ni. Jangan anti dengan Islam. On whatever reason, hang nak bagi alasan apa pun tak mau dengar. Kalau sekiranya benda ni menyentuh tentang Islam, sokong dulu apa pun. RUU ni kalau lagi sekali sebut, RUU ni kalau dibentangkan di parlimen, tak kira lah yang bentang ni kerajaan ke ataupun persendirian individu yang membawa pembentangan ni ke, kalau ditakdirkan sokongannya melepasi had yang dikehendaki, diluluskan yang kata rang undang-undang persendirian ni. Bukan kata luluh hari ni, esok nak jalan dah. Dah. Nak luluh dulu. Bila dah luluh, kita sit down, kita bincang, kita kemaskinikan hak mana yang tak puas hati. Jangan tak sokong daripada awal. Sokong dulu. Mungkin ada yang tak berapa nak berkenan pasal apa dalam rang undang-undang tu pi masuk kata siapa yang mengajak tanpa tauliah boleh kena sampai hukuman 30 tahun penjara. Gila lah yang tu. Gila lah. Sistem tauliah di Malaysia ni pula, kita ada berapa buah negeri dalam federation, dalam negara kita ni, berapa buah negeri. Nak kena pergi minta tauliah tiap-tiap negeri. Saya nak pergi ceramah di Perlis, kena minta tauliah Perlis. Saya nak ceramah di Kedah, kena minta tauliah Kedah. Saya nak ceramah Pulau Pinang, kena minta Pulau Pinang. Tak bolehkah diseragamkan? Kalau saya orang Pulau Pinang, saya ada tauliah daripada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Negeri-negeri lain yang duduk di bawah persekutuan ini, endorse lah. Kita test JPJ, nak ambil lesen kereta, kita test di Pulau Pinang. Bukan kata di Sabah Sarawak boleh bawa kereta. Tuan-tuan pergi United Kingdom pun boleh endorse CDL Malaysia. Apa hal dengan tauliah mengajak ni sampai nak pergi minta di tiap-tiap negeri? Logik ke tak logik benda ni? Logik tuan-tuan. Habis tu orang yang tu bercakap dalam TV, satu Malaysia, dengar tak ada tauliah satu Malaysia pula. Jadi benda ni kemaskini. Kalau kita undang-undang ni kita buat, manusia buat, sudah tentu ada kelemahan dia, loophole dia di sana sini. Kemaskini hak mana yang ada longgak-longgak tu. Itu saja. Jadi balik kepada RUU ni, sokong dulu. Pasal apa? Pasal dia nak memperkasakan, dia nak perkemah undang-undang syariah kita. Kita tak boleh buat penuh apa yang Tuhan suruh, jangan tak buat semua. Takat mana boleh buat, kita buat. At least depan Allah kita ada satu jawapan. Kita work out, kita berusaha untuk nak buat apa yang Tuhan suruh. Tapi dengan constraint, dengan kekangan yang ada macam-macam, kami boleh buat takat ni aja. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Pengampun. Dia tahu hang ada usaha untuk nak buat benda ni. Insya-Allah kita ada jawapan di depan Allah Subhanahu Wa Taala.